Nombor satu yang aku suka adalah lakonan Aflin Shauqi dan Fadli Masud. So, lakonan dua watak ni, Aflin Shauqi ni dia sebagai polis, Fadli Masud ni pula dia as a macam catering punya orang, owner. Watak diorang-diorang ni memang dapat spotlight dalam filem ni, is really bersahaja. Lagi-lagi watak Aflin Shauqi memang bersahaja gila watak dia. Dia punya joke-joke yang diorang-diorang ni buat memang tak try hard. And then boleh dikatakan aku boleh highlight is watak Aflin Shauqi yang paling aku suka dalam filem ni. Nombor dua yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya momen-momen yang wowzer dalam filem ni adalah scene Dali turun daripada lori tau. And then ada scene dia tumbuk keluar daripada orang-orang yang dia dah kena tindih tu kan. So itu satu juga. And then another one is cameo yang akan ada dalam filem ni, korang akan menjerit satu hal. Nombor tiga pula yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya cinematography, color grading, memang nampak vibe-vibe filem Tamil tersebut. Cinematography, color grading is really convincing. Memang nampak, weh aku tengok filem Tamil ke filem Malaysia ni kan, memang nice gila.